depan nilai kita semua. Jalan berliku tentu mencabar. Bersama kita harungi. Tawaran yang lain tu ialah untuk kerajaan Pakatan Rakyat memudahkan transaksi tanah, pertukaran dipanggil pelupusan tanah. Pertukaran nama Semua sekali. Gadai pertukaran katalah pertanian kepada industri yang tersebut di masa dia kendau tu. Masuk dalam tawaran tu. Memudahkan, maknanya menolak birokrasi di pejabat tanah untuk memudahkan pelupusan tanah. kita nampak sekarang ini pengurusan tanah di bawah kerajaan negeri ada dah di tahap lama. Barisan Nasional memerintah lebih kurang 50 tahun lebih daripada itu. Tetapi skil ataupun kaedah pengurusannya masih di tahap lama. Tahap pencapaiannya masih minimum. Ini disebabkan oleh beberapa perkara. Pertama, ingin saya perkatakan mengenai proses kelulusan permohonan tanah. Sama ada permohonan tanah tol, pendudukan sementara ataupun lesen pendudukan sementara, ataupun permohonan tanah secara kekal. Sebahagian rakyat daripada dulu hingga sekarang mengeluh ataupun menunjukkan perasaan mereka tidak setuju, dan ada sebahagiannya kecewa kerana proses itu memakan masa 10, 20, 30, 40 tahun. Kadang-kadang dalam masa 20 tahun menerima jawapan permohonan yang 20 tahun dulu mereka harapkan tetapi ditolak. Ada yang ada rezeki, mereka sebahagiannya diluluskan, tetapi waktu itu mereka sudah tidak mampu untuk mengusahakan tanah. Diakibatkan oleh masa yang terlalu panjang. Mungkin permohonan tanah dibuat waktu umur mereka 30 tahun tetapi diluluskan waktu 60 tahun. Ini biasa. Jadi kita tak mahu lagi kerana kita telah lama berada di pentadbiran tanah, telah lama di bawah kerajaan negeri menguruskan tanah. Ini disebabkan kerana kerenah birokrasi yang terlalu banyak. Di antaranya proses. Kalau kita nak katakan pegawai tak cukup, hari ini pegawai dah cukup. Kalau kita nak katakan sistem penggunaan komputer pun sudah update. Kita mempunyai kecanggihan dalam equipment, bukan saja dalam instrumen tetapi dalam equipment kerajaan pun kita first class. Tetapi bagaimana kita ada kerenah-kerenah yang memerlukan budi bicara yang menyebabkan lambat proses permohonan tanah ini. Boleh kita katakan bahawa proses permohonan tanah yang bermula daripada pejabat tanah daerah nak sampai kepada pejabat pengarah tanah galian dan seterusnya sampai kepada majlis mesyuarat kerajaan untuk disidangkan atau dibuat keputusan kelulusan oleh majlis mesyuarat kerajaan. Birokrasinya menelan ataupun menjangkaui hampir 30 meja atau lebih daripada itu. CA minit kepada CB, CB minit kepada CC, corner balik kepada CA, kemudian kepada CB balik, kemudian kepada CC balik, kemudian kepada CD balik, seumpama itu sebagai contoh. Nak menyampaikan sampai 30 hingga 40 meja baru boleh sampai ke majlis mesyuarat kerajaan. Itu pun belum tentu hasilnya boleh rakyat boleh mendapat kelulusan atau ditolak atau sebaliknya. Okey. Jadi kita melihat bahawa tahap kerja ini harus dipercepatkan kerana beberapa negeri umpamanya Terengganu, Selangor telah memulakan proses yang lebih efisien, lebih cepat, di mana proses birokrasi daripada meja yang kita katakan telah menjangkau lebih daripada 30 hingga 40 meja itu kita kurangkan sebanyak 50%, cuma prosesnya hingga menelan ataupun menjangkau 13 meja atau 14 meja sahaja. Inilah hasrat Kerajaan Pakatan Rakyat untuk untuk memproses cepat permohonan ini, yang kita sasarkan bahawa dalam masa setahun kita telah mengetahui bahawa permohonan tanah daripada rakyat itu diluluskan atau tidak. Dalam masa setahun. Dan kalau diluluskan,
pada dalam masa setahun juga akan didaftarkan hak milik ataupun dikeluarkan geran tanah. Keduanya, kita lihat apa yang berlaku sekarang. Pendudukan tanpa izin. Maknanya mereka yang telah meneroka tanah itu telah berpuluh tahun, 30 tahun, 40 tahun, tetapi tidak dibantu oleh kerajaan untuk menyediakan hak milik, ataupun tidak dibantu oleh kerajaan menunjuk cara bagaimana mereka harus membuat permohonan, ataupun sebilangan daripada mereka telah membuat permohonan tetapi ditolak. Sayang, mereka telah mempunyai rumah sampai 2-3 biji, anak cucu mereka dah duduk di tempat. Banyak contoh di negeri Pahang ini. Pohon-pohon dusun mereka telah berbuah berpuluh-puluh tahun mengeluarkan hasil, tetapi tanah belum diluluskan. Jadi inilah merupakan sasaran Pakatan Rakyat untuk memberi kelayakan ataupun keutamaan kepada pihak-pihak yang telah meneroka tanpa izin, tapi mereka betul-betul tidak mempunyai tanah dan telah memanfaatkan tanah itu. Jadi kita akan memberi tumpuan kerana mereka yang berada di kawasan ini sebahagiannya adalah golongan miskin, ataupun sebahagian besarnya adalah golongan miskin. Jadi kerja Pakatan Rakyat pada waktu itu dalam mengurus tadbir negeri, mereka juga akan memastikan di mana rakyat yang telah teraniaya, mereka tidak dibantu untuk mendapatkan hak milik tanah yang mereka telah duduki sekian lama, sama ada tanah pertanian ataupun tanah tapak rumah. Keduanya, proses di mana saya rasa dalam beberapa proses ini pihak berkuasa negeri iaitu Yang Amat Berhormat Menteri Besar ataupun Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, di mana kuasa Esko ataupun kuasa Menteri Besar perlu diturunkan kepada kuasa pengarah tanah galian ataupun kuasa pegawai daerah. Kerana ini telah dibuat oleh dua negeri sebagai contoh di Terengganu ataupun di Selangor. Jadi proses pertamanya proses kelulusan tanah. Tanah reserve Melayu contohnya 5 ekar ke bawah. Tak perlulah kita mengambil masa yang lama diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan ataupun Esko ataupun Yang Amat Berhormat Menteri Besar, tetapi memadailah diluluskan di peringkat pengarah tanah dan galian. Apa yang mesti buat kerajaan pada waktu itu, mestilah menurunkan kuasa mereka kepada pengarah tanah atau kepada pegawai daerah saja, ataupun disebut sebagai pentadbir tanah daerah. Kita cadangkan bahawa penurunan kuasa ini kita akan maksimum dengan sebegitu rupa supaya kuasa MB atau kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan dikurangkan untuk melancarkan kelulusan tanah. Pertama. Kedua, di dalam soal pembangunan tanah, iaitu tukar syarat tanah ataupun pecah sepadan serentak dengan pecah sepadan. Tukar syarat tanah serentak dengan pecah sepadan. Ini selalunya dilakukan oleh pemaju-pemaju yang ingin melakukan kerja membangunkan tanah perumahan ataupun tanah bangunan perniagaan. Jadi apabila pihak berkuasa negeri menurunkan kuasa mereka di bawah Seksyen 12 Kanun Tanah Negara, maka kuasa yang lebih kepada pentadbir tanah daerah dan juga pengarah tanah galian, mereka mempunyai kuasa untuk meluluskan tukar syarat. Jadi kita tidak akan perketatkan sangat tukar syarat, memadailah dengan sokongan dari pihak perancang, sokongan dari daripada pihak majlis daerah umpamanya. Lepas tu kemudian pelan-pelan yang disediakan oleh juru ukur yang bertauliah dan juga nasihat sokongan-sokongan daripada jabatan-jabatan teknikal yang lain. Semua ini telah ada, sistem ini, maklumat ini telah ada di peringkat pentadbir tanah daerah. Mana yang boleh diluluskan di peringkat daerah, kita akan turunkan kuasa eksekutif kepada daripada pihak berkuasa negeri kepada daerah. Yang mana perlu kepada peringkat yang lebih besar, umpamanya tanah yang lebih luas ataupun tanah yang di luar Rizab Melayu, perlu kuasa pengarah tanah kalian. Itu di peringkat pembangunan tanah, maknanya tukar syarat tanah dan sebagainya. Begitu juga dengan kuasa untuk memindah milikkan tanah. Ini merupakan suatu keluhan bukan saja pada penduduk-penduduk negeri Pahang, tetapi juga kepada pihak-pihak
pengurus iaitu pihak guaman. Mereka menunggu sangat lama sehingga makan masa hampir setahun ataupun lebih daripada itu. Walaupun daripada pihak orang Melayu, tanah Melayu, orang Melayu nak tukar pindah milik kepada orang Melayu, memerlukan kebenaran Yang Amat Berhormat Menteri Besar atau Majlis Mesyuarat Kajian, mereka perlu menunggu masa yang begitu lama. Sedangkan setiap urus niaga dilakukan merupakan urus niaga yang berbayar dan merupakan pendapatan kepada kerajaan negeri. Kalau kerajaan bersedia untuk mengutip pendapatan yang cepat, mengapakah mereka harus mengekalkan kuasa-kuasa di peringkat tertinggi iaitu Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga kuasa Majlis Mesyuarat Kajian sebagai pihak berkuasa negeri? Mengapa mereka kekalkan kuasa ini dan tidak diturunkan kuasa ini supaya masa yang singkat boleh melakukan penyelesaian pindah milik sebagai contoh, ataupun pihak pengarah tanah kalian? Ini dilakukan oleh Selangor. Contohnya, Selangor kalau tanah Melayu kepada Melayu, mereka mengambil masa hanya 2 minggu. Tetapi kerajaan yang Negeri Pahang sekarang ini, Melayu ke Melayu melebihi daripada 8 bulan untuk kuasa pindah milik. Tetapi setiap urus niaga ini merupakan urus niaga berbayar dan pendapatan itu merupakan pendapatan kepada kerajaan negeri atau kita katakan sebagai state collection. Jadi saya memandangkan perkara ini merupakan perkara yang akan didahulukan dalam pengurusan tanah oleh kerajaan Pakatan Rakyat.